like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai semua, saya adalah Cikgu Azhar. Hari ini kita akan mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 11.1 iaitu gerakan linear. Okey, untuk tajuk ni dia agak complicated sikit sebab dia adalah combination dari physics and maths. So, apa yang awak perlukan adalah calculator dan pen. Sebelum kita start, kita baca doa dululah supaya mudah untuk awak faham tajuk ni dengan baik. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan pula jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okay, now mari kita lihat objektif pembelajaran 11.1. Yang pertama, kita dapat menerangkan perbezaan jarak dan sasaran. Yang kedua, kita dapat menjelaskan maksud laju, hal laju dan pecutan. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah berkaitan laju, hal laju dan pecutan. Okey, kita tengok kat sini. Tajuk kita adalah 11.1 gerakan linear. What is gerakan linear? Gerakan linear adalah gerakan objek dalam lintasan lurus ataupun kita boleh panggil yang straight. Okey, sekarang kita nak tengok perbezaan antara jarak dan sasaran. Okey, ini adalah kedudukan asal. Dia bergerak 5 meter. Dia bergerak lagi 5 meter. Dan dia bergerak lagi 5 meter. So, ini adalah kedudukan akhir. So, jarak adalah jumlah panjang lintasan. Maknanya jumlah dia. So, kita pun kelak 5 tambah 5 tambah 5. So, jarak 5 tambah 5 tambah 5 adalah 15 meter. Senang kan? Okey. Kita tengok sasaran pula. Apa beza dia dengan jarak? Okey, sasaran adalah shortcut atau kita boleh panggil lintasan terpendek. Dia masih ada magnitude dan arah. Okey, antara tengok yang warna hitam ni 555 panjang kan? So dia shortcut nak pergi kedudukan akhir. Dari kedudukan asal dia nak pergi kedudukan akhir. Dia nak straight je pergi. Okey. So 5 meter je kan? So kalau perasan ini adalah arah. So kalau dia naik daripada kedudukan asal dia pergi ke atas kedudukan akhir. So dia adalah U. What is U? U adalah dia mengarah ke utara. Senang kan? Okey, tadi kita dah tengok jarak dan sasaran. Kan, dia kan jarak. So, macam mana kita nak ukur jarak? So, ini adalah beberapa alat yang kita boleh ukur jarak. The first one, kita ada pembaris. Pembaris ni kita boleh ukur untuk jarak yang pendek. Yang kedua, kita ada pita pengukur. Dia boleh mengukur jarak 3 hingga 6 meter. Yang ketiga, ni adalah meter jalan. Dia adalah untuk ukur jalan yang melengkung. So, yang ni adalah dekat mana? Awak selalu nampak ni. Dekat kereta kan? Atau lori atau apa-apa kenderaan. So, ini adalah odometer. What is odometer? Dia adalah untuk alat untuk ukur jarak dalam kilometer. Maknanya berkilo-kilometer dia boleh ukur. Berapa kilometer dah awak lalu. Power kan? So, inilah 4 alat pengukuran jarak. Okay, now kita pergi next formula. Cuba tengok kereta ni. Kereta ni sedang berada di titik kosong. Dia nak bergerak ke titik C. Yes. So, berapa kelajuan kereta ni? So, kita nak tengok laju. What is laju? Laju adalah kadar perubahan jarak. Tapi apa formula laju? Formula dia adalah jarak bahagi masa. Okey, cuba tengok. Berapa jarak dari kosong pergi ke C? Ya, jarak dia adalah 12 meter. Tapi berapa masa dari kosong nak pergi ke C? So, dia adalah 2 tambah 2 tambah 2 saat. So, berapa saat? 6 saat. So, awak just tulis jarak 12 bahagi 6 saat. Sampai sini faham? So, awak pun kira guna kalkulator. 12 bahagi 6, awak dapat 2. So, S kat bawah. Kalau S nak naik atas, jadi S negatif 1. Senang kan? Sekarang kita tengok hal laju pula. What is hal laju?
hal laju adalah kadar perubahan sesaran. Tapi dia mesti ada arah. Formula dia adalah sesaran bahagi masa. Tadi cikgu ajar sesaran adalah yang shortcut. Tapi disebabkan ni adalah garisan lurus, so dia tak ada shortcut. So dia ambil jarak macam biasa. So jarak dia adalah 12, bagi juga 6 saat. So dapat juga 2 ms negatif 1. Tetapi dia mesti ada arah. Cuba tengok, dia menghala ke mana kereta ni? Utara ke, timur ke, selatan ke, barat? Ya, dia menghala ke timur. So dia adalah arah timur. So, senang tak hal laju dan laju? Senang kan? So, cuba kita tengok soalan yang ketiga. Kita ada orang main basikal. Mula-mula hal laju dia kosong. Dan next dia hal laju dia 4. So, macam mana kita nak tengok pecutan basikal ni? So, what is pecutan? Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. So, formula dia adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Sekarang, cuba tengok hal laju akhir. Berapa hal laju akhir cikgu? Yes, ini adalah hal laju akhir cikgu, 4. Berapa hal laju awal? Ya, hal laju awal cikgu adalah 0. Masa, berapa masa dari awal nak pergi ke yang sekarang? Yes, dia adalah 5 saat. So, awak just tulis 4 tolak 0, ms negatif 1 bahagi 5 saat. Okey, 4 tolak 0 adalah 4 bahagi 5, awak akan dapat 0.8. S nak naik atas, dia akan jadi S negatif 2. So, jadi 0.8 ms negatif 2. Okey, jom kita tengok satu contoh soalan. Cuba tengok ni, siapa yang lari ni? So, soalan dia adalah, berapakah pecutan Usain Bolt jika dia berlari dari keadaan pegun? What is pegun? Pegun adalah dia tak bergerak. Kan, daripada starting point kan. Dan dia mencecah hal laju 10.44 ms negatif 1 di garisan penamat. 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Soalan nak apa? Soalan nak pecutan. So, what is the formula of pecutan? Pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. So, hal laju akhir cikgu adalah 10.44. Hal laju awal adalah 0. Masa dia adalah 9.58 saat. So, awak just tulis 10.44 tolak 0 bahagi 9.58 saat. So, awak kira guna kalkulator, awak akan dapat 1.09 ms negatif 1, S nak naik atas, dia akan jadi S negatif 2. Senang kan? Okey, mari kita lihat jangka masa detik. Jangka masa detik ni apa? Jangka masa detik ni adalah alat yang ada dalam makmal yang kita boleh guna untuk menentukan hal laju dan pecutan objek yang bergerak. So, takkan kita nak ukur kereta yang bergerak kan? Kan bahaya. So, kita guna dalam makmal, kita buat dalam makmal macam mana kita nak kira laju dia, hal laju dia. So, kita buat guna jangka masa detik. So, ini adalah contoh gambar. Nampak kereta bergerak, di belakang dia ada satu pita detik. So, itulah pita detik yang kita nak kaji. So, kereta ni bergerak ke depan, dia akan menghasilkan pita detik dekat belakang dia. Boleh imagine tak? So, kedudukan dia akan jadi macam ni. Kita akan guna troli. Belakang dia ada pita detik. So, pita detik ni akan keluar macam ni. Nampak? So, ni adalah akan keluar pita detik. So, kalau nampak dekat sini, ini adalah 1 detik. 1 detik ni bersamaan 1 bahagi 50. Mana datang 50? Ini 50. Sebab dalam masa 1 saat, dia akan menghasilkan 50 titik. So, macam mana kita nak tahu 1 detik ni berapa lama dia? So, 1 detik bersamaan 1 bahagi 50 titik sama dengan 0.02 second. Okey, boleh faham? Kita try soalan Okey, ini adalah soalan dia. Cikgu bagi 1 pita detik. Okey, dia nak sesaran. What is sesaran? Sesaran adalah panjang pita ni. Berapa panjang pita ni awak tengok? Ya, panjang dia adalah sebanyak 10 cm. So, tu je sesaran. Senang kan? So, kita tengok pula masa. Formula masa adalah bilangan detik darab 0.02 saat tadi. So, sekarang macam mana nak kira detik? So, kita tengok ni So, ini adalah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. So, awak just tulis 5 detik darab 0.02 dan awak akan dapat, tekan kalkulator, awak akan dapat 0.1 saat. Senang kan? So, kita try kira hal laju pula. Hal laju adalah sesaran bagi masa. Tadi kan kita dah kira sesaran kan? So, ini adalah sesaran bagi masa. Ini adalah masa yang awak dah kira. So, awak just tulis balik 10 bagi 0.1 dan awak akan dapat S nak naik atas. Dia akan jadi S negatif 1. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 100 cm S negatif 1. Boleh?
Sampai sini. Okey, kita tengok contoh soalan yang lain pasal jangka masa detik ni. Okey, tengok. Banyaknya pita detik. Ada A, B, B, C, C, D, D, E. Okey, kita tengok Sekarang cikgu nak pecutan pula. Tadi cikgu tak ajar pun. Okey, tak apa. Tengok formula pecutan sama macam tadi. Halaju akhir, tolak halaju awal, bahagi selang masa. Okey, tapi apa halaju akhir cikgu? Tadi macam mana kira halaju? Kita kira halaju akhir dulu, okey? Halaju akhir sama dengan sesaran bagi masa. Alamak, cikgu, sesaran apa? Tadi kan cikgu dah ajar sesaran. Sesaran adalah panjang pita. Okey, kita tengok panjang pita yang terakhir. So, inilah dia. So, jawapan dia adalah 7.5 cm. Senang kan? Tu je sesaran akhir. Tapi formula nak sesaran bagi masa. Sekarang kita kira masa pula. Masa adalah berapa detik darab 0.02 saat. Jom kita kira berapa detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, 10 detik. Belakang lagi satu. So, ni adalah 10 detik. Okey? So, awak just tulis 10 darab 0.02. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.2 saat. Sampai sini boleh? So, dia nak halaju. Apa formula halaju tadi? Sesaran bagi masa. So, awak ambil sesaran tadi, awak bahagi dengan masa. So, awak just tulis 7.5 cm bahagi 0.2 saat. 0.2 saat. So, tekan kalkulator, awak akan dapat 37.5 cm. S nak naik atas jadi S negatif 1. Sampai sini faham? So, sekarang cikgu nak halaju awal pula. So, sama juga formula dia. Sesaran bahagi masa. Tapi apa sesaran? Sesaran awal adalah panjang pita. Okey, inilah yang awal. So, panjang dia berapa? 1.5 cm. Tu sahaja. Boleh? So, masa dia sama. Sebab dia ada 10 detik. Masa dia sama. So, formula dia adalah sesaran bagi masa. So, ambil je sesaran tadi. 1.5. Bahagi 0.2. So, awak akan kira guna kalkulator. Awak akan dapat 7.5 cm. S naik atas jadi S negatif 1. Sampai sini boleh? Sekarang kita nak pergi balik pecutan tadi. Awak dah kira halaju, awak dah kira halaju awal, halaju akhir. Kan? So, awak tolak sekarang. So, sekarang halaju akhir tolak halaju awal. Halaju akhir cikgu berapa tadi? Yes, 37.5. Tolak halaju awal. Yes, iaitu 7.5. So, awak tulis 37.5 tolak 7.5. Sampai sini faham? Senang kan? So, bawah dia per selang masa. What is selang masa? Dia adalah berapa keratan tolak 1 darab masa. Okey, cuba tengok kita ada berapa keratan sekarang. Kita ada 1 keratan, 2 keratan, 3 keratan, 4 keratan. So, awak just tulis. Ni adalah masa. So, awak just tulis 4 tolak 1 darab 0.2. So, awak tekan kalkulator. 37.5 tolak 7.5. So, dah ada bunyi motor. Adalah 30. So, 4 tolak 1 adalah 3 darab 0.2. Awak akan dapat 0.6. So, awak naik atas. So, akan jadi 50 cm S negatif 1. S naik atas jadi S negatif 2. Boleh tak? Boleh kan? Senang kan? Okay, kita tengok ni. Ni yang terakhir. Jenis gerakan linear. Okey, macam tadi Cik kata, cuba imagine ada troli bergerak. So, bila troli bergerak ke depan, belakang ada pita. Kan? So, kalau pita ni keluar macam ni, maknanya yang awal macam tu, yang belakang pun sama je. Dia punya titik-titik tu. So, maknanya graf ni adalah dia mempunyai halaju yang seragam. Maknanya sebab dia sama je. Kan? Dia tak ada pecutan. Okey, cuba tengok macam ni. Kalau troli bergerak ke depan, titik dia mula-mula rapat. Makin lama makin jarak. Okey, graf dia akan jadi macam ni. Nampak? Mula-mula yang awal rapat-rapat. Makin lama makin jarak. Kan? So, maknanya halaju dia akan bertambah. Senang kan? Sebenarnya adalah halaju bertambah. Okey, ni macam ni pula. Yang ketiga, bila troli bergerak ke depan, mula-mula titik yang first jauh-jauh. Lama-lama makin rapat, makin rapat, makin rapat. Okey, kalau kita susun, kan mula jauh. Lepas tu rapat, 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 rapat. Maknanya halaju dia akan berkurang. Awal jauh, belakang rapat, dia, maknanya halaju dia berkurang. So, kita boleh panggil dia halaju berkurang. Tu je, senang kan? Okey, bab 11.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 11.1 bersama-sama. Soalan 1, nyatakan maksud istilah berikut. Jarak, sesaran, halaju, pecutan. Senang kan?
Okey, jawapan dia adalah jarak adalah jumlah panjang lintasan, sesaran adalah jarak lintasan terpendek, hal laju adalah kadar perubahan sesaran, pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Okey, kita pergi next question. Soalan 2. Soalan 2, rajah 2 menunjukkan keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat. Oh my. Ingatlah keratan pita. So, soalan dia, berapakah sesaran dan hal laju yang ditunjukkan oleh keratan pita detik itu? So, cuba jawab. Okey, jawapannya adalah sesaran sama dengan panjang pita. Okey, cuba tengok pita ni berapa panjang dia? Ya, panjang dia adalah 10 cm. Tu je. Senang kan? Okey, soalan 2, dia nak hal laju. Apa formula hal laju? Hal laju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran kita dah ada. Sekarang kita cari masa. Formula masa adalah bilangan detik darab 0.02 saat. So, berapa detik sekarang ni? Okey, kita kira 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik. So, kita ada 9 detik darab 0.02 saat. Awak akan dapat 0.18 saat. Senang kan? So, sekarang dia nak hal laju. Tadi cikgu kata hal laju sama dengan sesaran bagi masa. So, kita dah ada sesaran. Kita dah ada masa. So, kita just divide. So, awak boleh tulis 10 bahagi 0.18. Dapat berapa? Awak tekan kalkulator. Awak akan dapat 55.55 cm. S naik atas. So, dia akan jadi S negatif 1. So, itu saja cikgu rasa. So, baiklah setakat ini dulu kelas kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Make sure awak ada kalkulator tau. So, jangan lupa untuk like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 4 yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.